Kelantan sekali lagi memperlihatkan tindakan tegas terhadap pencerobohan tanah kerajaan apabila sebuah premis dan 3 rumah yang didiami warga etnik Rohingya dirobohkan dalam satu operasi bersepadu di Pechong, Tanah Merah pada Selasa. Operasi ini bukan sahaja menjadi perhatian penduduk setempat, malah mengundang pelbagai reaksi kerana melibatkan penempatan yang dibina tanpa kebenaran di atas tanah milik kerajaan negeri. Menurut Esko Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Kelantan, Hilmi Abdullah, tindakan tersebut diambil selepas siasatan mendapati struktur berkenaan didirikan secara tidak sah di atas tanah milik Pesuruhjaya Tanah Kelantan sebelum disewakan kepada warga asing etnik Rohingya. Beliau menegaskan bahawa kerajaan negeri tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk pencerobohan tanah kerajaan, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan pembinaan tanpa kelulusan dan penggunaan yang menyalahi peraturan. Operasi yang bermula sekitar jam 10.30 pagi itu diketuai oleh Pejabat Pengarah Tanah dan Galian bersama Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah. Turut serta dalam operasi bersepadu ini ialah Majlis Daerah Tanah Merah, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Air Kelantan, Jabatan Kerja Raya, Majlis Keselamatan Negara serta Tenaga Nasional Berhad. Secara keseluruhannya, seramai 108 pegawai dan anggota daripada 9 agensi penguatkuasa digerakkan bagi memastikan operasi berjalan lancar serta mematuhi prosedur yang ditetapkan. Kehadiran pelbagai agensi membuktikan bahawa isu pencerobohan tanah kerajaan bukan sekadar melibatkan aspek pemilikan tanah, malah turut berkait rapat dengan keselamatan, pengurusan utiliti, penguatkuasaan imigresen dan kepentingan awam. Menurut Hilmi lagi, struktur yang dirobohkan terdiri daripada sebuah premis dan 3 rumah kediaman yang dibina tanpa kelulusan merancang atau kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa. Tindakan penguatkuasaan ini bertujuan menghentikan aktiviti pencerobohan tanah kerajaan selain menangani kewujudan penempatan warga asing tanpa dokumen perjalanan yang sah serta mengelakkan kawasan tersebut daripada digunakan bagi aktiviti yang melanggar undang-undang. Beliau turut menegaskan bahawa kerajaan negeri akan terus memperhebat operasi seumpama ini dari semasa ke semasa. Mana-mana individu atau pihak yang didapati menceroboh tanah kerajaan atau tanah rizab untuk tujuan pembangunan tanpa kelulusan, termasuk menyewakannya kepada pihak lain, boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Langkah ini dilihat sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk memastikan setiap tanah milik kerajaan diurus secara teratur dan tidak disalahgunakan. Pada masa yang sama, penguatkuasaan berterusan diharap dapat memberi peringatan kepada semua pihak supaya mematuhi undang-undang serta mendapatkan kelulusan yang sewajarnya sebelum menjalankan sebarang pembinaan atau pembangunan. Perkembangan ini juga menunjukkan komitmen pihak berkuasa dalam memelihara kepentingan awam, menguatkuasakan undang-undang secara konsisten dan memastikan setiap tindakan dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.